You kena ada that desire. You kena ada that realization yang English ni penting lah. I dah kerja berapa tahun macam ni juga. Tak ubah-ubah. Lalas ada banyak cara. One of it is maybe you boleh tips dan panduan untuk orang yang baru nak mula belajar English. Sebelum Yasmin jawab, of course lah join Bricken. Tapi kalau tak join Bricken, apa yang general tips, satu tip yang kita boleh share sebelum nak join Bricken kan? Sebelum nak join Bricken. Sebelum nak join Bricken. Sebelum tu depends on how serious you are untuk change your life sebenarnya. You kena ada that desire. You kena ada that realization yang English ni penting. I dah kerja berapa tahun macam ni juga. Tak ubah-ubah. Lalas buat kerja lain lah. Which is tak kerja lah. Bawa drive car ke instead of kerja dalam office. Sebab tak boleh nak buat apa. I dah try degree tak boleh. I try lagi ambil master still tak dapat kerja. You know. So sebenarnya jawapan dia English. Betul. You dulu kena sedar. Once you dah sedar, then we can move on to the next step. Macam mana nak start bahasa Inggeris. Ada banyak cara. One of it is maybe you boleh slowly berjinak-jinak dengan media bahasa Inggeris. Kalau boleh, biar bahasa Inggeris tu daripada negara-negara yang first language dia bahasa Inggeris lah. Bolehlah start dengan kat handphone tu, tukar setting bahasa language. Sekarang ni boleh. tanamkan minat dulu. Lepas tu tukar sikit environment you. Asyik bahasa Melayu je. Start dulu dengan apa yang ada dengan you lah. Jangan paksa you punya family cakap English ke. Belum dulu. You tukar dulu. Radio station, you boleh tukar kepada English. Light FM. Ini mesti dia akan cakap, tapi keluarga saya seorang pun tak cakap English. Macam mana saya nak practice? Kawan saya seorang pun tak cakap English. So basically orang fikir saya nak cakap bahasa Inggeris, tapi family saya pun tak cakap bahasa Inggeris. Firstly mungkin family you pun fikir macam tu. Your friends pun fikir macam tu. I nak sangatlah boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi contoh your name is Saiful kan. Saiful sendiri tak cakap bahasa Inggeris. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama juga. Antara caranya you boleh practice on your own. Bila you buka cerita Mak Saleh, cerita Tom Cruise ke apa kan, dia cakap apa-apa you try ikut balik. Satu lagi you yang start. Apa kata you start dulu kan? Sebab kita ni masalahnya kita suka tunggu orang. Bila lah saya punya ayah ni nak cakap bahasa Inggeris, you lah start dulu. Sama juga dengan your friends kan. Macam nak cakap bahasa Inggeris? Kawan-kawan saya tak cakap bahasa Inggeris. Apa kata you start? Macam mana you cadangkan, korang jom kita lepak kat mama hari Jumaat ni, kita buat cadangan, korang jom kita start try cakap bahasa Inggeris hari Jumaat ni. Maybe. Betul. And of course dekat Bricken sendiri, Bricken English, kita ada pelbagai teknik which you guys can practice on your own. Tak perlu nak cakap dengan orang pun tak perlu, tapi insyaAllah you will see the result. Teknik tu memang khas di Bricken sahaja. Maknanya sekarang ni you kalau tak ada siapa dalam hidup you yang cakap bahasa Inggeris, you still boleh practice bahasa Inggeris seorang diri. With our technique lah. With our technique. Are you struggling to speak English? Join now.